Okey guys, sekarang kita bersambung part yang kedua. Sebelum ni kita dah pasang external cooler pada bahagian depan bumper. Sekarang kita sambung pula pada bahagian oil cooler di depan ni. Kita akan ganti dengan adapter. So, sebelum tu kita buka dulu dia punya hose guys. Yang ni hose coolant. Ada dua hose guys. Okey, pada Pro 2 New Azia ni guys, dia ada dua sahaja hose pada oil cooler, iaitu dua hose air ataupun coolant. Tidak seperti Pro 2 Azia All Model, Beza ataupun Myvi yang All Model menggunakan 480, dia ada 4 hose. Dua hose daripada air dan dua lagi hose daripada gearbox. Jadi sekarang kita cabut dulu dia punya hose coolant. Memang akan ada coolant yang terkeluar sebab saya tidak buang keseluruhan coolant ni guys. Sebab sayang coolant masih baru. Jadi bila kita pasang oil cooler adapter yang baru, kita tidak akan guna lagi coolant hose ni. Jadi apa kita perlu buat? Kita bypass ataupun kita sambung antara kedua-dua hose ni. Tujuan dia supaya air tu dia boleh U-turn semula. Tapi cara saya tidak akan buat sambungan pada kedua-dua hose, tapi saya akan buat U-turn menggunakan salah satu hose coolant saja. Kamu tengok nanti. Okey, kepada sahabat-sahabat yang tengah menonton dan belum lagi subscribe, boleh subscribe channel ini guys. Sebab dalam channel ni ada banyak perkongsian yang saya share dengan korang berkenaan Pro 2 Azia. Okey guys, hose depan ni saya cabut, kemudian saya akan masukkan hose yang satu lagi ke depan. Jadi dia macam U-turn lah. Jadi cara ni tak perlulah kita buat hose yang panjang-panjang yang banyak lebih tu. Cara ni saya rasa lebih kemas lah dan hose tidak berjuntai. Hose ni agak ketat sebab dia punya size dia tidak sama macam yang di oil cooler tu. Tapi kita boleh tolak dia perlahan-lahan dan dia akan masuk juga guys. Okey, masa ni saya cuba masukkan kelam yang asal pada pipe tu guys. Sebab pipe tu besar daripada hose. Memang kelam ni dia tidak muat. Jadi jangan lupa keluarkan kelam ini guys. Dan kita ganti dengan kelam yang fleksibel. Okey, yang ni saya dah ganti dengan kelam yang fleksibel yang boleh adjust. Okey, hose ni saya buat U-turn, boleh nampak Jadi saya tak perlu pakai extension ni. Kalau tidak, hose lebihan memang banyak. Jadi kita buat U-turn pun boleh, tidak masalah. Okey, seterusnya kita buka dulu dia punya oil cooler. Ataupun sebenarnya ini kita panggil oil warmer. Dia ada 3 nut sahaja, 3 bolt. Buka saja 3 bolt tu guys, memang boleh cabut terus. Okey, macam ni lah rupa dia guys bila kita cabut keluar oil cooler tu. Dia ada dua lubang yang ada dua O-ring. Yang ni kena hati-hati guys. O-ring ni jangan sampai terlepas ataupun tersengit ketika pasang adapter nanti. Kalau sengit atau hilang, dia akan leaking. Dua lubang ni lah yang akan mengalirkan minyak CVT ataupun minyak transmission daripada gearbox ke cooler. Okey, kita tengok secara seimbas lalulah. Macam ni lah rupa dia oil cooler ataupun oil warmer pada produk Azia. Okey, sebelah kanan ialah adapter yang kita akan pasang. Sebelah kiri ialah original oil cooler. Boleh nampak tapak dia memang sama. Okey, tapi yang adapter dia lebih nipis. Yang cooler ni dia tebal. Sebab cooler tu dia perlu mengalirkan coolant di dalam. Coolant yang masuk pada oil cooler ni dia berfungsi untuk mengawal suhu pada gearbox lah supaya dia mencapai suhu operasi yang optimum. Sebab tu pada model Pro 2 yang menggunakan CVT dia perlu ganti adapter ni guys. Sebab dari adapter ni dia keluarkan dua hose terus pergi ke external cooler. Maksud dia coolant memang dia tidak masuk langsung pada gearbox.
Alright, next kita pasang terus dia punya hose ni guys. Hose ni pastikan dia punya panjang ngam-ngam. Kalau kamu beli set daripada link yang saya tag, memang dia bagi complete. Dia punya clamp, dia punya hose. Okay guys, sekarang sudah selesai pemasangan external oil cooler pada Pro Duo New Azia ni guys. Yang ni tengoklah, kalau sudah pasang pastikan dia punya clamp semua fit. Okay, nanti kita double check lah, double check balik kalau kita sudah hidupkan. Double check jangan ada leaking guys. Okay, macam ni lah cara saya susun dia punya hose biar cukup-cukup. Okey, tadi kita ada buang sedikit coolant, jangan lupa top up balik guys. Yang macam case saya ni, saya top up menggunakan air RO ataupun air yang tapis lah, bukan air pipe. Air yang tumpah tadi pun tidak banyak, dia sikit sahaja. Okey, sekarang kita tengah running engine. Boleh nampak sini guys, engine coolant temperature 87, memang panas. Okey, sekarang kita cek. Kita cek semua dia punya fitting, jangan ada satu titik pun bocor ataupun leaking. Okey, pastikan kita puas hati. Setakat ini alhamdulillah tidak nampak sebarang apa-apa kebocoran. Dan jangan lupa guys, seperti yang kita maklum, kalau pasang external cooler, minyak CVT ni perlu ditambah. Nampak? Dia memang kurang guys. Jadi yang ni kita perlu top up lah. Mungkin dalam 1 liter macam tu. Di cooler ni kita boleh rasa ada kehangatan dia guys. Sekarang jom kita tengok berapa suhu dia guys. Okey, sekarang engine coolant temperature 100. Untuk Pro Duo Azia ni, dia punya kipas ni dia akan berpusing tepat 100 darjah Celsius. Boleh nampak? Bila dah capai 100, dia akan on kipas dan temperature akan turun. Tapi cuba kamu tengok oil temperature. Oil temperature ni ialah gearbox temperature. Walaupun engine tengah panas, tapi gearbox temperature dia masih berada dalam 40 hingga 50 degree Celsius. Okey, apa beza dia dengan sebelum ini? Kalau sebelum ini guys, dia punya temperature dia akan bersaing dengan engine temperature. So dia dekat-dekat lah. Lepas pasang external cooler, dia lebih sejuk. Okey guys, selesai sudah pemasangan saya pada kali ini. Saya harap perkongsian saya ini dapat memberi manfaat dan juga beri sedikit guide lah kepada yang berminat untuk buat DIY ataupun yang nak cari pengetahuan berkenaan oil cooler external ni. Bahagian bawah ni saya rasa perlu pasang grill yang ada net lah supaya batu dia tidak terbang terus kena dengan oil cooler. Okey, macam bahagian atas saya dah pasang. Okey, itu saja guys. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya guys. Terima kasih kerana menonton. Sekian, Assalamualaikum. Apa-apa pertanyaan boleh drop komen di bawah.